Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Saya Muhammad Arif bin Harun, Pengetua Sekolah Menengah Integrasi Teras Islam Smiti Tafiz Al-Hikmah Negeri Johor. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kerana Smiti Tafiz Al-Hikmah Negeri Johor ini merupakan satu-satunya smiti yang pertama di Negeri Johor. Dan kita telah mulakan operasi Smiti Al-Hikmah ini semenjak tahun 2024 dan tahun ini adalah tahun yang kedua, yang mana kita mempunyai murid seramai 55 orang tingkatan 1 dan tingkatan 2, dan kita mempunyai staf seramai 11 orang. Jadi alhamdulillah, nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kami dapat mendidik anak-anak khususnya di negeri Johor ini dengan ilmu yang ada, khususnya ilmu akademik, ilmu diniyah dan juga tahfiz Al-Quran 30 juzuk. Namun demikian, kami mempunyai beberapa kekangan, terutamanya adalah asrama. Jadi alhamdulillah, pada tahun hadapan kita dah buka pendaftaran baru untuk murid tingkatan 1, tetapi kita tidak mempunyai kapasiti yang cukup untuk menampung murid. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, saya membuka peluang dan ruang untuk kita sama-sama berinfak kepada Smiti Tafiz Al-Hikmah Negeri Johor, yang mana kos ini akan membelanjakan sebanyak 2 juta melalui substructure, begitu juga kos pembinaan dan juga kos operasi. Maka alhamdulillah, daripada perkara ini kami memerlukan dana daripada tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Seperti mana sabda Nabi SAW, "Anfik ya ibn Adam, unfi alaik." Berinfaklah wahai anak Adam, Allah Ta'ala akan berikan infak semula kepada kamu, cukupkan rezeki kamu. Wallahu alam, mudah-mudahan kita menjadi orang yang mengejar untuk memberikan infak di jalan Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.